Hi, hello everyone. It's been a long time since I last updated YouTube in new vlog. I know I disappeared a bit, but here we go, I'm back. So for this vlog is about Langkawi. At the beginning of the video, you'll see me macam keseorang sikit. That's because we went separately. So yeah, our two solo vibes to do, but don't worry, we all reunite at the airport later on. Just small heads up, this vlog is gonna be quiet vlog, but I do really appreciate it if you guys watch until the end. Kalau tak habis pun, it's okay, no pressure at all. And if the vlog tak kelakar, it's okay juga sebab honestly, I memang tak kelakar pun. This is just me and my friends. Hope you guys have fun watching this Langkawi vlog as much as I enjoy making it. Bye! Welcome to my paradise. So, terima kasih Acik tempangkan. Tak ada, main karakternya bukan kau. Oh. Tak ada pokok apa semua. Hey meow. Oh nah. Sekarang kita nak pergi ke Homoyong Night Market. Actually kat sini macam dia punya vibe macam vibe dekat Krabi tau. Is calm and good. Hi. Kami dekat Homoyong Night Market. Ya. Assalamualaikum. Dekat KL pun ada juga kan. Tapi lepas sale, kita bersedih. Kita akan jadikan benda ni lain. Mana budak-budak 3 ekor ni. Nak beli air mangga. QR boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Iya. Itu 3. Yeay, makan bakso. Ubat tak lalat, kalau balik KL baru boleh makan. Anak nak makan. Melo. Buat apa ni? Buat air Milo. Air Milo. So, lagi dia tanya. Tak ingat. Locus. Locus. Murah. Yang atas tu. So, Aksar beli yang ni? Ni aku itu. Selalu berapa? 20 lebih. Kami nak kau kalek. Abah. Oh, ya. Makanan mahal tau. Murah. Paksa cari lagi kaya. Daya berbayar.
So even kat sini pun dia ada outlet retail macam Zeus Coffee, Subway, and also sebelah sini ada China Mall. Kenapa masa tu? Nampak tak? Nampak tak? Sekali lagi. Guys, better lah daripada kena truk tengah laut. Actually tadi kita orang jalan dekat tepi-tepi shop block tu sebab ingat pantai dia dekat hujung. Actually pantai dia dekat tepi. So kalau kita sampai hujung pun memang tak akan jumpa pantai tu. Sebab tadi nampak dia macam laluan ke pantai. And basically kalau daripada kereta tu ambil masa 10 minit je kot. Tapi kita orang dah jalan dah brisk walk ni dah lama gila. So ini adalah kawasan fireworks and macam kat Maldives lah. Yes, everybody get ready for This is Honor to the Flower! Ladies and gentlemen, Oh, that big. Oh, that big. Sekali je. Ya, sekali je. Lebih-lebih buat apa Hello, good morning everyone. So, sekarang kita tengah bersiap-siap nak pergi dekat mangrove. Hai Su, macam mana pagi ni? Saya orang terakhir mandi dan saya siap cakap. Ya ke? Wow. Kau mesti mak. Nampak, Alhamdulillah. Nanti kat sana kau tolong ikatkan aku. Dia tak nak jadi muslimah. OMG. Cuba kau bayang kalau masuk air tiba-tiba. Selamat pagi. Selamat pagi Kedah. Hari ni kita akan ada full vlog, okay? Tapi tak pastilah kalau masuk air tu akan ada vlog ke tak. Sebab masuk air kan, sangat was-was nak bawa kamera yang bukan action. Right, here we go, let's go. Gelap weh. Here we go. Tak apa, asalkan macam bayang tu nampak aku. Baik, tengok sedap kan. Pagi-pagi saya dengar ada yang hirup ingus. Lambat pula boleh ke terus je.
nasi, sempurna dengan bilis kacang. Ini set tak rumah lah. Kan macam tadi tu. Oh, macam. Saya nak yang ni. Ya, nak? Okey, bilis telur kan? Dia bagi banyak keropok kan? Ada kobok kan? Ada dua-dua yang tengah-tengah ni lah. Ya. So kita dah sampai dekat mangrove dan actually kita orang tersampai awal, which is 1 jam awal sebab patutnya janji pukul 10. Tapi kita masih datang awal, nak macam mana kan? So tak ada contact lagi lah sebab kita dah janji kan. Sekarang ni budak-budak ni diorang tengah nak beli air. Masih. So dekat sini kita ada package A, B, C, D. So terangkan. Kita ambil package yang mana? Kita ambil package yang ini ada snorkeling. Tapi tak tahulah berapa jangan tanya. Aida, kamu ada So dekat sini dia ada mangrove tour, ada eagle river cruise, ada bat cave, lepas tu fish farm, lepas tu gua cerita, and then Pulau Dangli, pantai pasir panjang. this one, river cruise kita bagi monyet makan. Ya, gratis. Kalau kat fish farm ni ada pesan ada restoran kalau nak makan boleh dapat balik. So here we go. Yeah. Semua mata kecil So sekarang kita dah dekat boat. Dekat jetty dah. Nak pergi dekat pulau. Tak tahulah macam mana. Kalau macam ni. Tak tahulah macam mana. Redha. Nak masuk dulu ke aku dulu? Kau dulu. Masa dia lagi tinggi ni. Here we go. We on the cruise. We're on the cruise. Mana sini? Mana sini? Di Radia. Oh, hi, hello. Jadi masih busy? Sir. Here we go then. Kenapa dia ada kat sini je? Bilangnya. Sini tempat dia. Oh, memang dia terbang kat sini je lah. Dia memang terbang kat sini je. Dia tempat yang dia senang makan. Oh. Persaingan dia. Langkawi ni kita ada 3 tempat lah. 2 tempat kita boleh tengok berulang. Ini satu tadi. Saya. Aku pengen macam buang pasir je. Lagi pergi pula air dah kalau roti tadi tu. Cepatlah ambil tu. Tadi kau cakap macam dia carnivore. Masa kau bagi dia? Dia tak nampak tu. Yang pulau ni lah. Belah kita. Yang ada belah Langkawi.
Sumatera. Kita tengok helang. Dan nampak tak latar belakang helang? Nampak lah. Tak apa lah. Yalah, saya Tapi akhirnya kami dapat melihat. dekat Perak. Pada itu lah. Itu 1.8. Ini simbol Langkawi. Ya. Yang ini cuma ada di Langkawi saja. Lubang bulat tu. Bentuk Lubang bulat tu nampak tak? Itu lubang hidung dia. Macam saya dibodoh-bodoh. Memang pun dari tadi lagi. Kita makan coklat. kecil tapi Buka. jangan gaduh. Tapi yang sapu tangan tu nampak ke? Dah. Untuk dari belakang tu. Aku tak ada jaket tu. Apa awak buat ni? This is what we calling. Aku nak tangkap ikan ni. Cepet. Dia buat lauk malam ni. Sedap tau. Sedap. Sana. Kenapa jauh sangat sini? Kamu je. Nampak tak ikan? Nampak tak ikan? Nampak? Nyonya. Nyok. Ikan ni dia sangat agresif kalau kita letak dalam air terayak ni kan digigit jari tu. Cuba try. Ikan ni antara 5 kilo hingga ke 25 kilo. Dan dia ada 3 warna. Warna putih, biru dan hitam. Apa berapa? Ha? Seekor berapa? Yang ni kita tak jual, yang ni untuk show je. Boleh. Boleh makan kan? Apa nama dia? Kiki. Kiki. Ikan nyok. Dia famous dekat Pulau Pinang yang ada viral kari kepala ikan tu. Kalau nak tukar Azahra boleh? Tahu betina ke jantan? Yang ni jantan. Kita kena kali badan ni tengok kat belah ni lah. Fatimah. No, Fatimah. No, Fatimah. Azahra. Fatimah tapi Dia baru lagi sebab tu dia tak jinak lagi ni. Kalau tidak kita boleh pegang lah. Tapi sekarang ni macam baru lagi ni kita pegang dia libah ekor. Ikan kerapu ni dia spesies dia macam dengan manusia, kecil laju besar malas. dia kecil laju besar malas. Ya. Kecil ni laju. Besar ni malas. Tapi
Ikan ni dia tak garang macam ikan cici. Kalau nak mandi kali dengan dia pun tak ada masalah ha. Dia boleh lompat. Dia tak boleh lompat. Yang kita besar bawah tu. Oh, telah dia kata. Kalau ada siapa nak mandi dengan dia pun boleh mandi dengan ni. Hanya. Okey, dah ni pula kita ada Dia makan apa je ni? ikan pakai ikan. Wih, macam kita makan darah daging higi. Macam kita makan darah daging higi. Besar. Ikan apa? Ya, ni. Ikan dori tu. Trending dori. Ikan apa? Kat sini kita ada ikan koi. Kalau tengok ikan yang warna hitam ni kita panggil ikan telinga gajah. Dan dalam sana kita ada belut. Mana dalam? Oh. Belut ni kami bagi nama kat dia Isabella. Isabella. Okey, nama kat dia. Nah. Wah. Hebat. Finding good. Okay, dah yang last sekali dalam ni kita ada ikan untuk makan lah. Nanti macam kalau ada orang order kita akan ambil ikan dalam ni. Oh. Kita ada ikan kerapu, ikan siakak dan lobster. Mana lobster? Mana? Dah ni kalau tuna. Sudah Alia? Nampaklah muka. Mana muka lapar. Hai. So tadi kita orang dah balik dalam pukul 2.30 kot lepas makan and rehat semua, solat apa semua. And then pukul 5 siap-siap untuk naik jet ski and parasailing pukul 6.30 petang ni. So here we go. So ni kawasan orang naik jet ski, parasailing and so on. Kita tengah tunggu apa ni, Su? Kita tengah menunggu sunset. Sunset. Sunset dah ada. Tengah tunggu. Kita tengah tunggu jet ski. Ya. Tapi nak main waktu sunset. Lambat sikit lah. Tapi kan, lambat sikit tapi. Tapi dia macam serabut sikit sebab banyak sangat jet ski kat situ. Yelah, kita bayar pun murah je. So here we are. Okey. Kita baru selesai jet ski. Best tak korang? Best. Alhamdulillah. Besok saya nak besok. Nanti saya nak 3 jam. Abang tu suruh tempat 4 jam. Saya tak. Oh, saya tak. Takut. Best main jet ski. Dia fikir yay. Balik. And hari last. Bukan. Dia yang tak. Balik dah. Bye guys. Esok kerja. Over. Besok kerja. Kita nak balik dah. Ya. Ooh.
Label-label tayangan lah. Label-label kawan. So sekarang kita nak brunch dekat restoran Siti Fatimah. There. Sebelah tu ada barber shop. And this restaurant are recommended by our friends. Situ dia ada roti bakar station. Meaning ada roti canai, roti telur, and segala roti-roti. Sini. Kau dah makan ni? So sekarang kita nak pergi ke HIG, Haji Ismail Guru. Dan diorang kata kat sini antara yang termurah jugalah. Tapi bagi I, semua murah. Shopping dia semua murah. Kalau mahal pun mungkin mahal 20 sen, RM1. My favorite. Kita buat apa ni, Su? Kenapa kita ada kat sini? InsyaAllah kurang daripada 200. Nanti kan. Kau beli Su? Beli. Kita kena ingat orang rumah. Beli ke Izzati? Kita nak pergi mana dulu? Tak tahu. Kena singgah kat tadi. Sebabkan semalam dah beli banyak coklat. So hari ni dah tambah stok. In case macam nak bagi sesiapa nanti kan. Okay, ni total kerugian. Hadiah cantik. Ni kita tanya. Berapa kerugian? Lagi sesuaikan sekejap. Lagi tak decline okey lah tu. Berapa kerugian? 150. Wow. Katsu. Katsu never decline. Berapa kerugian? Tak kira kita. Berapa kerugian? 180. Oh, berapa kerugian? 20? Oh. Terima kasih. Bye bye, kereta. Yeay, sampai. Ya, barang. Yeay, bye. That's all our vlog today. Today. This time, this season, please. Jumpa lagi next time. Bye bye. Next where? Next yang ni. Okay, vlog ni tak habis lagi. Nak tunjuk I beli coklat. Kalau ni banyak coklat. Ni. Right. Kita tengok sini. Coklat. Okay, ni Maggi. Coklat. Ada dalam. Kenapa macam banyak sangat ni? Okay. Kena asingkan. Okay, relax. So, kat sini ada coklat Toblerone. Ada dalam. Murah sangat. Satu ni dalam RM3. Satu yang ni. So, I beli dalam 6. And then ada kagi. Ada pieces for my dad. Wheat crackers for my mom. Ritas pot for my brother. And untuk macam office ke sesiapa nak bagi daim, Toblerone and daim. I beli yang biasa-biasa je, sikit-sikit je. Tapi still budget masih bawah 200. And this for me, KitKat Chunky. I love it. Yeah, that's all. And also Milka. Yeah, Milka. Alright. Itu je. The chocolate. Total damage.
beli coklat. Bye.